Hello guys, dan selamat datang ke vlog Penang, the final. Aku buat vlog lah. Buat vlog vlog ke mana Penang lagi sekali. Bodoh gila. Comel lah beg aku. Oh yalah, dah tak buka sendiri ya pintu. Dia kita sekarang kat mana dia? Tapa bro, tapa kita buat sekali. Drop sekali. Ibu Mali, ibu Mali. Cuba kat dikap. Kau nak skandar. Ada bendi dua ni. Dah graduate siut. Back Merry Christmas siut. Lain kau lupa kau Syah? Hai. Syah kau graduate ni? Nama I Sharisa. Syahira. Sharisa. Syah, okay Syah. Hari ni Iman nak buat vlog. Aku buat vlog lah. Oh my god, you mau buat vlog? Yeah, it's Iman is back. The final vlog. The final vlog aku besar. The final vlog is me graduating. Okay, so gang, for the last vlog, this is my makeup. Oh look, I am... Cuma bukan hijau, ada bola skandar. Oh nanti kan nak tahu. Bau busuk sial. Mantap. Kau drop aku sekarang bro. Kau nak terkejut? Kau terkejut? Kau terkejut tak? Terkejut sial. Sini pon tau. Two favourite person kau dengar tadi. Yeah, two favorite person and Pizza. Nizan, ini pon tau. Yes. Pol 4 dah. Aku terkejut sampai pada Pok Kelang, babi. Itu dia. Our first Chinese friend. Wong siut. Tak boleh. Woi Wong. Hey, Wang siap. Wong. Wong ni hao. Ni hao. Ada cingga tu. Masuk aku. Dia jual nombor. Dia dah graduate siut. Woi Wong siut. What's up my man? Yeah. Macam ni orang Cina. Oh. Kita sekarang berada kat Penang for Syah's graduation. It's been a long time since kita orang pergi Penang. And from Syah habis sekolah till she's graduate. Slay. Mailah sini, Pulau Pinang menanti. Gila. Babi terkejut sial aku. Terkejut sial aku. Uish, apa? Uyo. Baik, bodoh ada bisa masuk. Cangga sial. Alamak. Sambil kunci tak buka. Memang. Okay guys, sekarang kita nak makan kat nasi kandar Immigration. Kita makan kat mana ni? Kat sini siap. Sini duk lepak, bulan puasa pun buka. Buka bulan puasa pergi makan sini ramai-ramai. Hello, welcome for today's second day in Penang. Cuma tengah step drive. WhatsApp anjing. Rizal, apa kata-kata untuk hari ni? Hari ni tiada kata-kata sebab kata-kata itu punya hari ni. Bagi kita makan pagi ni. Kita makan tengah hari tak? Tak. Dia pergi USM terus. Just site visit. Saya visit, tengok apa ada dulu. At least kita dah know around the place lah. Sebab aku tak pernah masuk USM. Kau pernah? Tak pernah, aku study situ tu. Oh, study situ kan? Damn. Kau siapa kan? Social study. Social study, push. Tahu tadi social. Nak kau boleh driving kan? Tak boleh tau. Ha? Kau kereta lesen kau mati ke? Hari ni dah hidup boleh. Push. Laju. Tapi
sekejap ke. Sampai pukul 12. Regulation power. Komtak. Ada komtak kamu. Oh no. Tak ada komtak kamu. Tak kat dalam jintan dah. Turun dari condong. Oh ni, ui bergato mat. Winner. Ramai siut. Sila tung. Sila tung. Kau order nasi lemak ayam goreng. Saya order roti jala dengan lontong. Izol lontong dengan cucuk. Puasa. Oh, puasa. Ni? Ha? Ni yang ni sunat. Try jap. So, lepas selesai makan, sedap, nasi lemak sedap. Kau sedap? Kau sedap bro? Izul kau sedap? Oh sedap lebih sedap. Dia orang tua tu. Wow, laju sial. Bapak dia. Dia lah sial 90 je. Kita orang tengah tengok live BSM ni. Tengok aku tulis apa. Saya bangga kawan saya dah graduate. Punya Rizal pula, saya bangga. Kamu bangga kawan kamu dah graduate. Let's go. She look at her smile. She's nervous. Oh, itu keluar. Bangga bila bangga. Congrats lah ni untuk kau. Wow. Tunggu Syah lagi kencing guys. Boleh pula dia kencing waktu macam ni. Gila ah. Baik ah. Ui. Aku boleh tertirah. Yeah, congratulations. Guys, for coming. Today's my graduation day. I'm the 13th session. Today is 1st December. 13 12 is my birthday and Hilman. So me will go and do birthday stuff. Not today, but whenever. But you know, today is a lucky day because it's December and it's 13. And I'm 24 and he's 31. Bunga free. Take like a picture of me. Orang-orang. Take a pic. It's my day. I talk to your mom and actually every day is your day. Oh shit. Aku cakap tu. Hari-hari dia. Oh, okay. Oh, ni. Betul. Smile. Bunga free siapa nak? Jual 51, 52. Lock. Alright, so kita dah selesai semua aktiviti. Sekarang kita nak on the way pergi hotel nak check in. Lepas tu rehat, okay? So today was very fun. Even though tak banyak berjalan, tapi rasa penuh dengan aktiviti. 10k steps Dalam 10 km kita jalan. Nak sis. Oh ya. Check. So esok balik lah. Kita gerak pagi. 5 batu sama dengan 10 kilo. Tahu. So kita sekarang kat dalam hotel. 3 star hotel, murah. Kipas tak function, aircon tak sejuk. Dia bagi kursi office. TV tak ada. Lepas tu tadi ada lipas, tapi murahan. So sekarang Riza tengah turun bawah nak komplain
pasal kipas dengan aircon sebab memang tengah panas lit. Start trip kita pergi mesti ada something. Mesti ada yang kata apa tak perfect. Tak dia tak ada smooth. Mesti ada hiccup. Yang penting sejuk tu je. Bodoh. Kau banyak kan orang dah tidur. Poi ke bumi. Level 5 kipas. Aircon dah 16, dah full. Memang full semua tapi Tak sejuk langsung. jangan duduk sini. Okay. Wish. Oh, 3 katil. 4. But we need to check the. Oh, ini okey tu kata dengan aircon panas. Oh, official. Aquarium. UV light. Kita orang ambil bilik ni. Hopefully sejuk. So kita sekarang ada meja office. Boleh buat meeting jap. Ada 4 katil situ walaupun 3 orang je. Aircon office. Aircon office tu aku percaya aircon office. Aku percaya aircon office. Ni dah lah sejuk gila bapak ni. Kau salah. Ni aku boleh. Accept lah. It's okay lah. Mat malap. Okay. Wah, kau perasan? Office tu. Sepatutnya mana lift? Sepatutnya. The fuck? Miss. Bukan. Kat sana ke? Ada je tadi. Kat sana. Mana? Oh, betul lah sini. Susah siap. Satu. Dah selesai. Kau nak cakap mana tadi? Kau cakap babi kita kat mana kat sini? Bermuda triangle. Aku ingin masa cakap apa? Kita sesat. Kita ni masuk posting. Bermuda triangle. Paling keluar. Masih tak bantu lah sekarang. Mana sini? Tak ada kena keras sikit. Dia keras sikit. Boleh. What the hell? Tak ada signal lah TV. Jagi boleh buat meeting jap. Ya, aku baru sedar dah tong sampah kat atas. Aku sedar dia move je kursi office. Kursi office, aircon office, tong sampah kat atas. Lepas tu aku episode sesat tadi. Tak yang ni kenapa ni? Meeting room. Ya, hari ni akan tanya. Meeting room jap, meeting room. Sorry lambat. Meeting kita adalah macam mana kau boleh sesat tadi? Tak tadi. Tak. Kau ikutkan graf tadi. Tadi kita keluar. Kita nak cari lift. Okay. Tapi kita pergi tangga tu. Sepatutnya keluar bilik ni straight je. Tapi kita pergi ke arah tangga. Tangga tu ada belok kiri. Kita pergi kiri. Last dinding. Lepas tu kita pusing balik arah yang bilik tadi. Pilih awal-awal. Lepas tu gimana? Lepas ni masuk kat tangga tu, masuk dalam tu. Ingatkan kat situ rupanya dinding. Aku dengan Iman dah fikir macam dah. Masa korang decide Duduk kat dinding. korang kat portal. So kita tengok dinding 2 kali. Tengok dinding 2 kali kan. Kita cakap, Man, kita dah sesat dah Man. Aku rasa kau ni Man. Tadi kat bawah tunggu lama. Duduk kat Dia ni. gedang. Gelak-gelak. Kau dengar tu bawah. Dengar tu.
Okay, kita orang discover something yang barai kat apa ni Bizan? Kopi tak ada. Kopi. Selalu hotel ada kopi 3 in 1 kan. Aku perasan dia letak soap kat sini. Tak sabun. Orang selalu letak sabun dalam tandas tau. Ini dia letak dekat sini. Orang ingat ni apa? Pi ni. Banyak pula tu sabun. Lampu tu dah mati dah tu. Guys, after mandi keluar sudah. Isu baru, jamban je RM1 tau. Tak cermin. Sabun kat luar. Tadi Pizul tengah mandi. Pizul tengah mandi ni, dia keluar basah-basah. Ambil sabun kat tepi tu. Okay guys, itulah the end of the vlog. So, I hope you take advantage untuk menghabiskan pembelajaran yang jadi macam Hilman. Uyo. That's crazy, no? Masih baru. Mana nak cakap lah. Aku dah malah nak tekan rekod lah. Okay, bye-bye. See you later when I see you. Which is, I don't know when. Okay, bye-bye.